Orang cakap, anak sulung kena pendam rasa, kena menangkan hati orang tua dan tanggung silap adik-adik. Sini. Bukan Alung, Mak. Duduk dulu. Bukan Alung. Cakap. Bukan Alung. Dah kalau bukan Alung, patutnya sebagai kakak, kalau adik nak buat benda tak elok, tegur. Sakit, Mak. Mak sakit. Sakit, Mak. Sakit, Mak. Tapi aku okey je. Aduh, apalah nasib aku ni. Orang cakap anak bongsu ni anak paling manja. Anak yang kena duduk bawah ketiak mak sampai tua. Mana datang pula bau wangi ni? Mak, adik dah balik. Kau jangan masuk. Kecoh lah kau. Ha. Baru nampak batang hidung. Dari tengah hari keluar kan? Biasalah, Mak. Main bola tampar. Puasa ke tak ni? Mak, puasalah. Ya ke puasa? Tu pipi basah. Minum air 5 Mana dia? Sini, tengok. Sini. Ih, melekitnya. Bibir dia kering lah. Dia puasa. Tak baik tuduh dia nanti kau yang batal puasa. Dah. Dah penat ni. Dah. Pergi mandi lah, pergi mandi. Belengas sih. Meh. Mak tolong lah, mandi. Mak tak marah adik pun. Hai, Assalamualaikum semua. So, seperti yang korang lihat, hari ini Ara ada collection raya daripada Yaya Empire. Jadi, korang boleh masuk Blackpink Ara sekarang and sambil-sambil tu korang boleh dengar Ara nyanyi. Korang nak lagu apa? Request je. Alright. Esok dah raya, lagu raya lah. Betul juga. Okey, lagu raya apa yang best sekarang? Okey, kita lagu raya. Hai Kak Ya. Tak balik kampung ke, Dik? InsyaAllah Kak, insyaAllah. Apa tadi lagu raya? Apa lagu raya yang best, ah? Dan orang cakap, anak tengah ni anak yang selalu dilupakan. Seakan tak wujud. Senang cerita, macam tak ada pun tak apa. Aduh, Mak sakit, Mak. Pelan ajalah. Apa pula Mak, sakitnya? Mak sakit. Duduk diam. Mak, Borang ni lah yang cakap Mak kenakan tangan tu. Borang apa? Ha? Kenapa baru sekarang nak bagi? Masa Mak tak buat apa-apa, tak nak pula nak bagi. Mari sinilah. Mana sayang? Mak, tolong Mak. Kenapa? Mak ada sangkut di hidung. Macam mana boleh macam tu? Duduk. Mak tahu. Sayang, Mak. Apa dimainnya? Mak. Kejap dah. Kejap je. Daripada sibuk susah sayang. Sekarang ni boleh tolong tak? Pergi ambil minyak sekarang. Sakit, Mak. Pergilah cepat. Sakit, Mak. Ya, tahu. Rul. Motor kau tak pasti hari ni. Barang tak ada. Kena order dulu. Esok nak raya tau. Alah, nanti lepas raya kau datang ambil. Okeylah. Ni. Okey. Esok raya datang rumah aku Tengok ah. Okey. Siap tau? Ya, beraya. Ui. Ni apa ni? Apa dah? Astaghfirullah. Lambat. Wangi kan bau perfume Yaya Empire? Wangi. Ni macam bau tadi.
Bang. Lah dah habis ke? Alamak. Aduh bang, takkan dah habis bang. Saya berlari daripada tadi. Ada 2 lagi. Alhamdulillah. Bang, betul? Betul. Bungkus Okey, okey. sekarang. Lepas bungkus, ni nak bagi tahu. Esok raya datang rumah saya ya. InsyaAllah, Okey. insyaAllah. Cepat. Okey. Mak mesti suka perfume ni. Tapi itulah, aku tak ada duit nak beli. RM10 pun aku tak ada. Awek tu pula dah lah cantik, putih melepak. Mak mesti suka punya dia jadi menantu. Dia dengar aku cakap. Awak ke berkatakan saya? Awak nak beli perfume Yaya Empire ke? Berkatakan awak ke? Bang, duit bang. Saya lapar bang. Oh saya bang. Saya dah seminggu tak makan bang. Kau ni. Aku tak ada duit lah sekarang ni. Ayam kecil ni, kau ambil lah ayam kecil ni. Terima kasih bang. Semoga abang diberi rezeki. Sihat tu badan. Dah. Kau jangan doakan untuk aku. Kau doakan untuk mak aku. Mak aku tengah tak sihat tu. Baik bang. Esok datang rumah raya. Terima kasih bang. Mak? Ha? Mak, jomlah try baju raya tu dekat belakang tu. Alah, nantilah. Nanti mak cubalah. Long. Lama sampai? Baru je. Ha, dek, mana motor? Motor ni mak ada hamba Allah jaga. Wahai kekasih hatiku yang cantik rupawan, yang jelita bagaikan bulan. Sombong sekarang. Mentang-mentang lah anak sulung dah balik, terus sombong lah anak bongsu dia. Apa ingat anak bongsu pun tak ada buat surprise ke? Tada! Ayam pecik untuk mak, special. Alhamdulillah. Syukur. Ai, macam tu je. Okey, tak apa dia buat kita hari ni, tak apa. Okey, tunggulah dia kejap lagi. Mak! Angah dah balik, Mak! Angah balik. So guys, inilah kampung Ara. Mana Angah? Hai semua, so kita dah nak berbuka dah. Jadi Ara nak ucapkan selamat berbuka kepada semua. Kita pun hari ni... Angah. Lama kau tak balik. Kau dah lupa aku ke? Guys, so inilah mak saya. Mak, senyum, mak, senyum. Mak. Yang tu, yang ni adik saya. Ni kan kakak sulung saya. So, kita orang dah nak berbuka ke, Mak? Dah. Ngomong. Jom. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dah, makan. Ni. Nah. Angah suka kan ayam pecik? Makan Angah. Tak nak lama Angah diet lah. Alah, makanlah. Sedap nak. Mak lah makan, adik beli untuk mak tu. Alah, tak apalah. Kongsi dengan Angah. Dia pun makan sikit aja. Tak nak, Mak. Makan Angah. Makanlah sikit. Tak nak lah, Mak. Apa masalah kau ni? Aku tak sengaja kan. Apa masalah kau? Apa masalah aku? Apa masalah kau? Aku ni separuh gila cik ayam percik tu. Kau dah bertahun-tahun tak balik. Dasar lupa diri.
Aku lupa dirikan kau yang tak pernah kenang jasaku. Tunggu aku sekarang. Dah lah korang. Depan rezeki ni. Tak kisahlah depan rezeki ke tak. Ni perempuan ni lah. Perempuan. Perempuan mana? Ini kakak kau ni. Kakak kau. Apa ni, Mak? Sampai hati Mak lempang adik. Adik ni punya susah payah cari Mak punya ayam percik tu. Itu last tau untuk Mak. Susah eh? Susah. Sampai tak boleh nak berbagi ya? Tak apa. Mak makan. Mak makan. Tak apa. Ni biar Mak makan. Susah nak dapatkan. Mak. Tak apa. Tak apa. Biar. Tak boleh nak berkongsi. Biar aku makan. Jangan membazir. Tak apa. Sampai bila kau ni asyik nak bergaduh. Adik-beradik. Sampai tunggu aku mati ke apa? Dek. Dek. Sudah-sudahlah tu, Dek. Dek. Dahlah buat perangai budak-budak tu. Aku budak-budak? Kau cakap apa ni, Long? Kau belah, Long. Kau dengan Angah sama je lah. Tinggalkan mak kat aku. Aku ni sanggup tinggalkan masa depan aku sebab apa? Tu, jaga mak kita yang tengah sakit. Kau dua buat apa? Pergi mana? Kau lupa ke, Dek? Siapa yang bagi buah pinggang tu dekat mak? Aku kan? Tu Angah tu. Buat live. Pagi, petang, siang, malam cari duit untuk bayar bil hospital mak. Tak ada cuti. Sebab kita juga tahu. Kau fikirlah, Dek. Bukan kau seorang je tahu yang kau bantu mak. Ada kalanya orang tak sedar kepayahan jadi seorang mak. Kalau kita tak mengungut, tak mengungkit, anak-anak lupa. Along! Angah! Adik! Manalah korang ni? Mak, Alung tak nak makan. Tak apalah, kamu pergi makan dulu ya. Ibu bapa juga manusia. Tak lekang dari dosa. Mak minta maaf. Mak tak sengaja. Terkena, Long. Mak letakkan minyak, ya. Mesti kat sebelah sana, kan? Dah sana lah tu. Kak, cuba Kak. Best Kak. Mainlah cuba Yaya Empire punya perfume. Kat sini Kak. Jangan, Mak. Boleh pecik dah buka ni. Ayam pecik boleh beli kemudian, Dik. Perfume ni kalau tak ada tak boleh raya nanti. Mainlah cuba Kak. Jangan, Mak. Jomlah. Tak apalah, Dik. Sebab anak teringin sangat ayam pecik. Jomlah. Ya? Menyesal ni Kak. Ibu bapa juga ada keinginan yang dipendam. Tapi dipadamkan demi anak-anak. Sakitlah. Tunggu Angah. Angah yang teringin, kan? Adik.
Adik buat apa kat bawah tu? Ya Allah. Halo? Oh, Mak. Loh, Long bangun. Kenapa tak tengokkan adik ni? Adik, kenapa kau habiskan semua air pecik? Enggak lah lama sangat. Mak pun beli air pecik satu je. Dan ibu bapa juga ada kalanya tak mampu memberi lebih. Walaupun mahu. Mak, Angah sayang sangat dekat Mak. Tapi Angah terasa, Mak. Angah terasa, Mak. Angah takkan biarkan semua macam ni. Along! Manalah anak-anak aku ni? Angah! Baliklah nak! Ya Allah! On the way Along, baliklah nak! Mak! Oh, Mak! 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 Ya Allah! Mak! Mak, kenapa ni, Mak? Mak! 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 Angah minta maaf, Mak! Mak, jadi ini semua sebab Angah, Mak! Mak, bangun! Mak! Tak. Tak, ni semua salah adik. Adik yang suka cik pasal. Adik minta maaf, Mak. Adik minta maaf. Adik tak buat lagi, Mak. Ana yang salah, Mak. Ana yang patut satukan adik-beradik. Tapi aku tak buat semua tu. Mak! 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 Mak. Dah lah tu berlakon, Mak. Bangunlah, Mak. Apa kau cakap, Bidik? Takkan benda-benda macam ni pun kau nak buat main, adik. Aku tahulah. Aku kenal Mak lah. Bukan kau yang duduk dengan Mak. Aku yang duduk dengan Mak. Ini mak aku juga, adik. Ya, memanglah. Kau kat mana selama ni? Kau tahu apa? Aku yang membesar dengan mak aku. Apa ni? Aku tanya kau kat mana selama ni? Kau boleh diam kejap. Aku tanya adik. kau. Kau boleh kat mana? diam kejap. Kau tak kenal kan? Kau tak tahu semua jasa aku kat korang. Mak, dah lah. Ya Allah, lemasnya aku daripada kecil sampailah ke sekarang ni. Tak berhenti bergaduh aja. Bila nak aman lagi, ya Allah? Anak siapa korang ni? Mak lah. Mak, kalau masih betul-betul jadi macam mana, Mak? Suka. Akan tak suka bergaduh je. Ya Allah. Ni salah ni. Ibu tu main kepala, Mak. Ni siapa beli baju ni? Ha? Adik beli. Tapi duit Angah. Alung pilih. Mak belasah dia dulu, Mak. Mak, dia belasah dia dulu. Belasah lepas tu belasah Angah. Nak makan pun susah, berkepin-kepin, berlayer-layer. Dah. Apa dah ni? Nak salam-salam. Adik tu. Sabar. Angah dulu. Kau ke belakang. Aku dulu. Kau serendah. Allah kata nak bersalam. Serena. Assalamualaikum. Apa jadi anak-anak aku pagi-pagi raya macam ni perangai?
Adik, Nak salam ke nak gaduh ni? Nak salam ke nak gaduh? nak salam. Salam dan gaduh. Adik minta ampun adik terambil duit mak semalam. Cuy, Pinjam je sebenarnya, nanti pulang balik lah. Aku ya saja je. Maaf, Mak. Ni. Ha. Maaf sekarang. Ha? Selamat Raya, Mak. Minta maaf ya. Oh macam tu ya. Minta maaf ya. Ya Allah. Sakit lah. Kau Tuh, minta Mak. maaf aku pula. Ah, Minta maaf kau yang aku kena pula. minta maaf dengan aku. Aku Jangan, kakak kau. tau. Sekarang ni Okey. kau adik. Tak. Tak ada. Diam. Hei. Hari-hari raya pun sama juga nak bergaduh aja. Tak malu ke? Angah ada hadiah yang Mak teringin sangat daripada dulu. Adik yang beritahu. Kau diam. Minyak wangi. Ya, Angah yang belikan tau. Terima kasih Aku yang bagi banyak. tahu. Mak ni memang dah idam lama minyak wangi ni. Terima kasih. Sama. Mak sayang kau kan. Sayang Mak juga. Mak ampun dah. Yes. Jadi, keluarga kecil dah pun bermaafan. Jadi tinggal keluarga yang besar pula. Ha. Let's go. Let's go. Mak, tolong mak. Tak berubah-ubah. Kau ni tanya. Tapi hamba. Hei, budak-budak. Budak. Apa? Apa? Hah? Woi, budak-budak. Apa kau cakap? Kau bagi tahu budak? Nak kena ke ni? Ih. Oi, Long. Tak baik ah kau bagi tahu budak. Kita memang budak kan? Hei, dia budak juga. Aku lain. Aku bos. Aku anak sulung. Jadi, korang dua kena dengar cakap aku. Alah, poyo lah kau. Tak ada poyo-poyo. Kau lah poyo. Kau lah poyo. Kau poyo. Kau. Mak! Kau lah poyo. Mak! Kau lah poyo. Jom salam raya. Kau lah poyo. Sakit lah, Mak. Dah. Jom Ratu, jom. Mak, dah raya. Jom, Mak, jom. dah raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami datang nak raya. Jemput masuk. Tunggu. Saya nak raya juga. Tapi bagi saya tinggi dulu. Bau saya ni. Jangan risau, Yaya Empire kan ada. Yeay! Masuk. Sini. Selamat Hari Raya! Berjam celik tiba malam raya, sedar-sedar habis sebulan puasa. Rindu teringatkan ayah bonda, apa kabar orang tuaku di sana? Ingin bersama di hari mulia. Dah tak sabar cepat nak balik raya.